Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di sana? Nama saya Syah Osman. So, untuk video ini, untuk beberapa siri dan video yang akan datang ni kan, saya nak share kepada anda tentang perihal buku lah. Buku tapi bukan tentang penulisan. Tapi saya nak share dengan anda apa yang saya tahu mengenai sesebuah buku. Okey, untuk video pertama ini, saya akan share kepada anda mengenai macam mana nak menentukan saiz buku. Tapi sebelum tu, saya ingin beritahu pada anda, saya adalah seorang penulis, pernah menerbitkan buku dan menjadi penerbit. Okey, bagaimana nak menentukan saiz buku? Ramai orang bertanya kepada saya, apa saiz buku yang sesuai? So, kita nak tahu macam mana buku yang sesuai, ada beberapa perkara yang kita perlu teliti. Yang pertama, adakah anda menulis buku fiksyen? Adakah anda menulis buku non-fiksyen? Atau adakah anda seorang penulis buku-buku ilmiah seperti buku rujukan? Atau juga anda menulis buku fact fiction. Apa itu fact fiction? Fakta dicampurkan dengan fiksyen seperti buku kisah hidup. So, buku kisah hidup ni, dia dalam kategori fact fiction. Mungkin bagi anda yang pertama kali mendengar fact fiction ini, anda akan terkejut. Wah, ada subgenre baru ke kan? Sebenarnya subgenre ni, fact fiction ni dah lama ditulis. Cuma mungkin istilah ni kita semua baru dengar. Saya sendiri pun baru dengar. Okey, jadi macam mana? Apa jenis buku yang anda tulis? Anda sendiri tahu buku apa, genre apa dan penulisan yang bagaimana anda lakukan. Jadi dari situ, anda perlu tentukan siapakah pembaca sasaran anda. Adakah dia orang tua, orang muda, gadis-gadis remaja ataupun anak-anak teruna. Jadi dekat situ anda dah tahu pembaca sasaran anda siapa dan bagaimana buku yang akan anda hasilkan. Jadi, seterusnya adalah apakah itu fungsi buku. Anda nak terbitkan buku, anda nak tentukan saiz buku, so anda kena tahulah fungsi dia. Untuk bacaan santai ke ataupun untuk dibuat, itu tadi lah yang saya cakap tadi yang buat rujukan tu kan. So, buku rujukan, buku bacaan santai atau buku teks, so dia punya saiz berbeza. Jadi macam mana pula kalau ada buku yang lagi besar? Seperti contoh macam buku coffee table ataupun buku photobook, buku gambar yang album kahwin kan, yang besar-besar tu. So, kita lihat siapakah sasaran kita. Jadi, apa saiz yang saya akan cadangkan jika pertama anda mengatakan anda adalah seorang penulis novel? Okey, sebelum itu, saya ingin cadangkan kepada anda jika anda belum tahu apakah saiz novel standard yang ada di pasaran Malaysia, pertama sekali anda boleh pergi ke kedai-kedai buku. Yang keduanya, anda boleh lihat buku-buku anda yang dah banyak dekat rak buku tu kan, anda ambil satu. Okey, novel saiz apa? Anda boleh gunakan pembaris. Anda ukur lebar dia, tinggi dia. Sudah dapat, baru anda tahu. Okey, rupanya saya menulis novel begini saiznya. Jadi, ini contoh satu novel yang ditulis oleh saya sendiri dan diterbitkan pun oleh saya sendiri. Ini Lari judulnya. Ini adalah saiz B6. Ataupun kalau anda ambil pengukur, pembaris pengukur, anda akan dapat sini lebar dia 12 cm dan panjang dia 18.2 cm. Jadi dekat sini anda boleh tahu. Oh, okey. Saiz 12 kali 18 ini standard untuk novel-novel di pasaran Malaysia. Jadi kenapa saya ambil saiz ini untuk jadikan novel? Okey, pertama sekali kita tengok pada penerbit-penerbit yang dah terbitkan buku sebelum ni, mereka ramai yang menggunakan saiz ini. Jadi dari situ saya ambil saiz yang mereka lakukan, yang mereka dah buat untuk buku tu, saya tengok, okey ini, saya ambil ini, saya tengok okey ini. Jadi saya compile, saya tengok-tengok beberapa penerbit dan akhirnya saya memilih untuk membuat standard yang ramai orang guna di Malaysia ni. Inilah saiz standardnya 12.8 cm darab 18.2 cm. Itu sebenarnya saiz yang yang dibuat untuk buku ni. Itu adalah saiz B6.
B6. Kalau anda pergi ke pencetak, anda bagi tahu buku yang anda dapat itu saiz B6. Jadi pencetak tahulah. Okey, saiz B6 12.8 kali 18.2 cm. Jadi macam mana pula kalau anda nak buat buku non-fiction, contohnya macam ni. Teknik penanaman hidroponik. Ini saiz A5. A5 saiznya besar sedikit daripada saiz B6. Nampak? Inilah perbezaannya. Saiz A5 lebih sesuai untuk buku-buku jenis ini. Sebab ia mudah dipegang dan pemilihan font nanti pun akan dibuat besar. Jadi nak membaca tu lebih mudah dan lebih sesuai dan berbaloi untuk buku-buku non-fiction seperti ini. Fact fiction. Macam mana pula tu? Okey, fact fiction ada dua jenis saiz yang anda boleh cuba. Kalau anda menuliskan fact fiction lebih kurang macam inspirasi daripada kisah sebenar, anda boleh gunakan ini. Sebab dia dah dalam kategori fiction lebih kurang. Fact fiction. Kalau anda nak tulis macam buku biografi, biografi dia bukan fact fiction. Biografi dia menceritakan kisah sebenar daripada kisah hidup yang diceritakan tu. Jadi, saiz inilah lebih sesuai. Tapi bagaimana anda kata, saya nak buat juga buku biografi ataupun fact fiction saiz B6. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya saiz ni tak ada satu kekangan pada kita. Kita sebagai penulis ataupun penerbit buku dan anda juga seorang penulis waterbed, anda bebas nak pilih saiz apa. Cuma nasihat saya, pastikan saiz yang anda pilih tu adalah sesuai dengan buku-buku yang ada dalam pasaran. Sebabnya nanti bila pembeli ataupun pembaca buku anda, dia orang beli buku, dia nak susun dekat rak. Jadi bila dah susun dekat rak, bayangkan kalau buku novel anda tu saiz dia saiz A4. Nak susun dengan rak dalam buku tu kan, buku yang sama-sama novel tu, tiba-tiba buku anda saja yang besar. Jadi dah kurang sesuai. Dan salah satunya kalau anda buat buku saiz yang sama dengan penerbit-penerbit lain, lebih mudah buku anda disusun di rak-rak kedai buku. Ya, nampak kan? Anda boleh fikir kan? So, itulah sebab apa kita patut pilih saiz yang sesuai untuk buku kita. Dan buku ini hardcover. Hardcover novel saiz B6. Perbezaannya sedikit sahaja sebab hardcover dia akan terlebih sikit dia punya bahagian cover tu. Jika anda boleh lihat. Nampak? Hardcover dia besar sikit. Sebabnya bahagian dalam dia, bahagian teks dia ni, bahagian cetakan ni, saiznya sama aja B6. Cuma cover saja. Cover akan dilebihkan. Begitulah untuk hardcover. Jadi, adakah video kali ini membantu anda mengenal pemilihan saiz yang sesuai bagi novel anda? Jika ya, tinggalkan komen di bawah. Dan selamat menulis serta menghasilkan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.